Dalam video kali ini, saya akan bawa korang ke kolam air panas Lah atau dikenali Lah Hot Spring yang terletak di Hulu Besut, kira-kira 28 km dari Bandar Jetih, Terengganu. Untuk trip kali ini, saya ditemani family iaitu kakak bersama anak-anak buah saya dan adik saya. Kami akan buat aktiviti berkelah, bakar-bakar daging, mandi bermain air bersama. Tak lupa juga, saya akan review sedikit di kawasan Lah Hot Spring ini. Untuk tahu lebih lanjut, jom geng tengok video penuh ini. Ya. So, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Amin dalam channel ZMP TV. Alright geng, hari ini saya berpeluang sekali lagi untuk beriadah dengan keluarga saya, sama anak-anak saudara saya ni. Abang dia kembar, adik dia ada seorang lagi kat depan tu. Pergi ke tempat rekreasi dekat Besut, Hulu Besut, Terengganu, yang diberi nama Lah Hot Spring. So geng, boleh tengok sangat-sangat ramai lah. Nah, ke sini, jom. Oh ramai. Ini memang saya lama dah start mari sini. Tak rakau pula lama. Dia ada kikir lagi. Oh ramai. Tak kan dia? Meriah. Oh, kau kan masuk pakai cekan ni. Bunyi cicak. Cek. Let's go. Let's go. Alright. Jom. Bawa. Nah. Stop. Nah, itulah kembar twins. Sepupu A2. Kau ni. Meh. So untuk aktiviti kita dekat kolam air panas Lah Hot Spring ni, kami ada bawa sedikit daging lah untuk barbecue bakar-bakar. Kambing sikit, daging sikit. Lepas tu main bersama kanak-kanak riang lah. Main air. Kalau awak pasal yang mana pernah tengok video kita sebelum ni, saya dah dua pernah mari ke. Pernah datang dari sini buat video. Ni kali kedua buat video di tempat yang sama. Cuma kali ni lebih meriah. Ramai sikit kita bawa. Kita mari 2 buah kereta ni. Saya satu dengan satu lagi kakak sulung saya. Diorang tak sampai lagi. So jom kita rasmi dulu tempat berkelah. Sekarang ni pukul 5.45. Agak lewat untuk berkelah. Nak bakar lagi, nak mandi lagi. Slow. Budak. Oh, situ sedap. Lazat situ. Sini tak? Nampak orang comel situ. Bukan ya? Kakak, wait. Sabar. Oh, dak air situ. Mana? Patut duduk situ. Boleh hasil nilai lah. Ingat nak pergi kat mana tapi jalan tak comel. Yang mana puasa pernah tengok video kami, hari tu kita pergi mandi ujung sana. Baguslah kakak ni. Kakak. Kau ni kakak. Kau ni. Situ. Laju kalah hai. Hijau lah ayo. Boleh kena jaga. Habis tak? Baik. Terus dia. Aduh, hang ni tak lipat dah. Tak lipat.
Sabar. Meh buat meh. Ya, habis. Sabar. Oh, patut tengok air set dia ni. Tengok dia. Dia slow. Sejuk. Sabar. Sejuk ni. Alah. Oh, lah. Jangan simbu poteh. Mai kau sikit. Jangan simbu poteh. Ya. Oh, tengok. Budak-budak ni memang suka mandi. Dia tengok tu. Buat apa teh? Patut nak buat api dulu, nak bakar daging. Main dulu. So kita kena peringat api dulu untuk bakar-bakar. So kita cari, saya nampak dah tempat dah. So kita akan bakar sini lah. Tempat. Ni. Ni. Satu lagi anak saudara saya, Abang Long. Okey, say hi. Hi, Pak. Hi. Awak nama apa? Aki. Nama panjang. Aki baik bikin rasa. Slow. Okey, rombongan kedua sudah sampai. Kereta kedua inilah. Itu adalah kakak sulung saya sama anak-anak dia situ. Alright geng, saya kena buat api dulu. Kita nak mula dah buat arang kita, buat api. Nak kecekkan dulu arang ni, baru dia mudah terbakar. Dia kecek balik ni. Okey. Kecek sikit. Aduh panas. Susah nak pidak api pun. Dia sebenarnya tip nak pidukkan api mudah. Kena guna tisu. Kalau ada tisu dia akan mudah lah. Susah juga nak pidak api. Mana? Alright. Nampaknya dia sudah nak hidup dah. Susah lah. Patut dia nak mudah kena bawa minyak masak sikit. Bawa tisu. Budak-budak tu happy lah. Boleh mandi sungai. Okey, nampaknya kita punya api dah nak berjaya dah tu. Oh, hidup lah api kita. Slow. Tidak tanya. Berkembang dia. Habis je ketal. Adik, sejuk ke? Bang balik. Sejuk? Tu. Adik sakit jatuh. Oh, dia sejuk ni. Habis pula. Sejuk ketal. Okey, mula-mula sos. Sebab dia beku, kena cairkan dia. Tak ada ni. Okey. Di tepi ni. Nampak dah ada bara dah geng. Tu dia. Sebab kita nak letak pemanggang kita, jadi kita perata dulu. Panas apa? Ni boleh kot. Nampak macam stabil dah ni. Alright. Kita bakar ni lembu perak Pak Mak Western geng. Tak lain dah tak bukan je tu, Pak Mak Western. Kerah lagi kan cuba geng daging kita. Macam mana? Apalah nak buat makan sendiri. Ni kalau nak jual tak boleh ni marah kat orang. Tapi kita orang ni just nak buat makan sendiri. Hancur pun hancur lah geng. Aduh panas. Okey. Pinggan besar tak ni? Basah. Tinggal kepada kakak saya.
Meh. Ha. Ya. Coba. Alright. Duduk atas tu. Dekat sini. Makan pupuk. Duduk. Bagi pupuk ke dia. Nah. Kepuk mana ni? Ni kah? Ha, sedap eh. Asyik. Ha, sedap. Pada makan satu. Ha. Jom. Mandi. Oh, sejuknya sejuknya. Dalam situ. Oh, dah. Oh, dalam bawah sini. Laju. Aduh. Laju. Ada batu pula. Oh, dak bos. Ah. Adik tolong adik. Tolong jaga. Tolonglah selamatkan jaga. Apa tolong aja ni. Tolong jaga. Allah Akbar. Mana yang habis tu kadu, ya sejuk dah. Bisa makan kepuk. Panas ke pada ya. Jom. Oh, sejuk bos. Oh, mandi sekejap. Daging kita macam mana? Oh, daging kita nak masak dah sikit lagi. So, alright guys. Saya nak pergi review sepintas lalu tempat ni. Tempat yang diberi nama La Hot Spring yang berada di Hulu Besut. So, kita boleh tengok kat sini. Sini dia ada tempat menarik sikit sini. Tengok air pun hijau. Sini dah lek kan untuk budak-budak dewasa. Sedap main di sini. Ha, dia buat takung dengan air gitu. So, jom kita naik atas sana. Mesti korang tertanya-tanya. Nama diberi La Hot Spring tapi tempat air panasnya mana? Ha. So inilah saya nak reveal tempat air panas dia berada atas sana. Oh, tenang rasa. Sedap balik kampung. Tempat ini juga famous dengan kolam air panas yang air semula jadi yang mampu merawat penyakit-penyakit kulit. Saya nak pergi kongsi kepada awak semua kolam air panas La Hot Spring. Tu kita boleh tengok kat sana, kat tempat situ tempat tumpu kebanyakan orang mari, orang luar mari memang dia ke berkelas kat situ, pacak kemah apa semua buat bakar-bakar situ. Tapi kalau saya punya pendapat, saya punya sedap duduk belakang tu sebab belakang tu tak ada orang. So sedap lah privacy kita dengan keluarga kita nak main-main apa semua kan. Inilah kolam air panas, dia terletak atas ni geng. Ha, kolam air panas dia ada atas sini. Mana? Aduh, jumpa dah. Alright. Inilah geng kolam air panas. Kita boleh tengok sini. Ramai orang beriadah. Inilah dia La Hot Spring yang diberi nama. Jom. Saya rasa macam nak cuba rendang kaki. Oh. Dia. Oh, ni level panas dia tak panas mana sini. Yang atas ni lagi panas sebab yang original dia. Lepas tu bawah ni dia dah tapis. Saya nak test kejap. Panas ke tak? Lama dah tak test. Oh, tak panas mana kan? Jom kita test. Wah. Panas. Panas.
Tak boleh. Pergi kat bawah ni. Nak test macam mana panas dia. Baik sini ni. Kena beringat sikit licin. Dek, panas tak kat sini? Panas tak? Panas tak ulang? Ya. Panas sangat? Sikit saja. Kita test. Macam mana panas dia? Oh, tak panas mana? Tak panas ke? Oh, panas geng. Berasak. Dek, panas tak? Panas? Panas? Panas. Kat belakang tu air sejuk. Sedap. Suam-suam. Tapi tak ada panas-panas, suam. Oh, dah naik dulu. Selesai dah. Kita buat tour Tour sepintas lalu lah geng. Minta maaf. So kat sini Kuala Air Panas La Hot Spring juga dia ada sediakan tempat persalinan baju, surau untuk solat sembahyang. Kita tengok bodoh ni lopak. Kakak! Asya! Boleh. Dia mau bukan artis ya? Ya, asyik nyanyi lagu, lagu. Bang, kan ni. Bobo. Oh, rezeki kan kita berjumpa artis. Nama Putra Bobo. Okey. Aku bukan siapa-siapa, hanya mengemis cinta. Ku bukan siapa-siapa, hanya mengemis rindu. Ternyata sia-sia dirimu bukanlah untukku. Tu tengok dalam YouTube ZMPTV. ZMPTV. Jahat. ZMPTV tu boleh pun. Sekali. Malak kali. Wow. Baik. Wow. Wow. Putra Bobo tu dia famous kat TikTok kan. Awak search dah Putra Bobo dekat TikTok. Dia banyak follower lah. TikTok dia ramai lagi follower daripada saya. Saya nilai 100 je. Ada ke patah ni? Saya rasa macam nak explore. Tapi hari dah lewat. Takut nak susuk ke bunian bodoh. Macam mana? Tak apa. Kita pergi turun ke bawah. Saya malah nak ambil risiko. So alright geng, kita jumpa tempat kami berkelah tadi. Itulah sedikit sebanyak review kat Kuala Air Panas La Hot Spring. Okay my friend, tu buat review tadi. Kita dah sampai tempat kita berkelah tadi. Saya lapar ni nak makan daging. Agak-agak dia masak dah. Jom. Budak-budak ni tak naik lagi. Tak kerti sejuk ke? Daging kita nampak macam nak masak lah tu. Kambing bakar tak? Ni daging ke kambing ni? Oh ni daging ni. Saya bakar kambing ke lambat? Lambat apa? Ha? Bapa. Apalah duduk. Bapa. Pembakaran kali kedua. Allah, basuh. Kuat dengan kau ni tak? Oh, boleh basuh. Tak atas tu. Ajak sini. Ni boleh akak dah. Tak apa tak tepi tu. Dia biar cuma lek. Dah daging dulu. Bismillah. Apa anda molek? Masih dah. Duduk dulu. Kotola ada ni ha. Ambil. Apa nak kotola? Ada dah.
Oh, daging kita lambat lewat sikit masuk. Masuk tu ya. Ya, teh, menteh. Oh, panas dah ni. Cuba aku nak kau. Ada dah. Kat mana? Habis duduk adik kaki. Oh, Duduk adik ni, duduk adik. sekejap ni sir. Habis, duduk adik. Aduh, dah panas. Nom 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 nom. Okey, tak je tu. Alright. Jadi. Dah siap dah. Ni, cuba kau ni. Oh, masak dah. Ni baru jolo. Dia ada garing-garing. Okey, dah Allah. Makan. Ada dia. Kambing. Ada dia. Ha. Teh dulu. Tak habis mati. Ui, panas. Air. Ya, dulu panas. Tapi sedap. Air mati. Mati. Ada. Oh, ya dah. Panas lagi ya? Panas nak tu nangis. Bismillah. Aduh. Mana rekoh dia tu dah? Dia kali yang lemak ya. Okey. Pukul apa? Pukul 7 tak? 7.05 minit. Selesai dah geng-geng ni. Mandi. Dan bakar. Masak untuk kemas barang. Lepas kita pulang. Okey guys. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang mana tonton sampai habis. Terima kasih yang support MPTV. InsyaAllah jumpa di lain episode. Alright. So, Kembar, say bye-bye. Bye-bye. Bye bye.